bergerak. Kabel car je. Dah nak sampai dah. Saya tengok mobil yang lomong. Hai, Assalamualaikum hampa. Welcome back to my channel. Kali ni kami dah bawa hampa pergi Langkawi pula. Okey, kami naik feri daripada jetty Kuala Kedah. Di kawasan berdekatan ada disediakan parking berbayar yang berbumbung satu hari RM10. Tengoklah dalam feri ni penuh orang. Sebab Langkawi ni ialah pulau yang kaya dengan keindahan semenjadi dan legenda masa silam yang sentiasa menjadi tumpuan pelancong. Dia kata sewa kami siap RM60 ya sampai 2.5 besok. Kalau hampa nak tahu, asal usul nama Langkawi diambil daripada kombinasi antara lang dan kawi. Lang bermaksud burung helang yang berterbangan di Langkawi. Kawi pula merujuk kepada batu kawi. Okey, sekarang ni kami menuju ke kaki Gunung Mat Cincang. Jarak daripada jeti Langkawi tadi, jeti Kuah tadi ke kaki Gunung Mat Cincang ni lebih kurang 45 minit jugalah perjalanan. Cuba hampa teka kami nak buat apa dekat sini. Mestilah nak naik kabel car. Dan akan pergi ke kabel car untuk naik kabel car ni. Dah nak sampai dah kabel car kita. Jom. Waktu operasi untuk kabel car ni antara pukul 9.30 pagi sampai 7 malam saja. Kabel car ni ada 6 tempat duduk je. Dia tidak akan berhenti, jadi pengunjung mesti cepat-cepatlah keluar ataupun masuk dalam masa yang diberikan. Gondola ni ataupun kabel car ni insya-Allah selamat digunakan dan dia tidak berayun. Cantik kan pemandangan daripada atas? Kabel car ni akan tiba di puncak pertama yang jauhnya 1700 meter dan tingginya 650 meter dari aras laut. So kat sini kita boleh turun untuk bergambang lah. Kemudian kita sambung lagi perjalanan lagi 450 meter panjang ke atas dengan kereta kabel lagi untuk sampai ke puncak sebenar Gunung Mat Cincang. Kalau hampa perasan, nampak ada ramai-ramai orang turun dekat tangga tu kan? Itu sebenarnya salah satu cara untuk ke Sky Bridge. Lagi satu cara ialah menggunakan Skyglide. Tapi yang ni guna tiket lain pula lah, kena beli tiket baru. So kami pilih untuk jalan kaki je. Okay, untuk ke Sky Bridge semata-mata nak tengok pemandangan yang cantik macam ni, kami perlu menuruni kira-kira 300 anak tangga dan melalui hutan-hutan. Inilah Sky Bridge atau nama lain dia ialah Titian Gantung Bangkok. Tengah mencari lokasi yang cantik untuk selfie foto dia. Laut tu cantik tapi matahari tak. Okay, ni pula ialah gembok cinta ataupun love locks. Biasanya diamalkan oleh sesetengah budaya di mana pasangan akan mengunci gembok sebagai simbol cinta abadi mereka. Lepas dah puas bergambar dan rakam video, kami pun naik semula tangga tadi untuk ke puncak gunung, naik kabel car untuk turun ke kaki gunung.
Kami pun dah letih dan lapar. So kami nak cari makan dulu, lepas tu nak terus check in. Ini adalah pemandangan di sekitar luar Skycap lah. Nampak ada London Bus, lepas tu ada signboard besar. Cantik lah, unik lah kawasan ni. So parking pun tak susah, senang je. Kawasan parking dekat je dengan pagar Skycap. Kita jom later. Ya kelima. Alhamdulillah. Okey lah kan? Kan? Sebab tadi tu 3 jam pertama RM10 lah tu. Selamat tinggal Skycap. Nanti kita main lagi, okey? Inilah kawasan dia daripada luar. Lampu dia. So kita tak ada jabatan kalau merah. Tak nama jabatan ni. Tak jabatan Pulau Pinang, Jabatan Langkawi je. Tak mau banyak parking ni. Apa dengan bang? Ha? Dia depan ni je. Dia kami parking pun depan bilik je. Senang. Bilik kami. Buat room tour dulu lah. Assalamualaikum. Tingkap ni ada apa? Ada bilik orang. Ada beg tu je lah. Tu ada apa lagi? Almari. Toilet je. Ada lagi. Petang kami plan nak mandi pantai. So kami jalan kaki dari hotel ke pantai. Ambil masa 5 minit saja. Dekat je. Inilah pantainya, Pantai Cenang. Pantai ni merupakan pantai yang paling meriah dan popular. Terkenal dengan pantai berpasir, suasana yang sibuk dan pelbagai aktiviti. Selain mandi manda, pantai ni juga menawarkan sukan air untuk siapa-siapa yang berminat. Boleh join lah. Tengoklah pantai dia, cantik kan? Dengan sinaran matahari, dengan awan yang berkepul-kepul tu. Cantik sangat, sesuai untuk berehat. Dah puas mandi, kami pun baliklah ke bilik untuk bersihkan diri. Yang orange tu lah kami punya hotel, Amza Motel. Dekat je kan dengan pantai. Walaupun dia tak tepi pantai tapi dekat je, boleh jalan kaki je. Okey, lepas tu kami keluar pula terus ke Pantai Serama ataupun juga dikenali sebagai Pantai Airport. Dekat sini aktiviti popular ialah menaiki kuda. Harga untuk naik kuda kalau untuk kanak-kanak dalam RM10, untuk dewasa RM15. Selain tu, pantai ni memang sesuai lah kalau kita nak tengok matahari terbenam. Sangat cantik, subhanallah. Pantai ni tak ramai sangat orang macam kat Pantai Cenang. So, sesuai sangatlah untuk siapa-siapa yang nak tenangkan fikiran. Malam pula kami makan jauh sikit. Dekat restoran Desa Permata Ikan Bakar. Restoran ni terletak dekat Kuah. Harga dia pun sangat berpatutan dan makanan dia pun semua sedap-sedap. Berbaloi lah makan dekat sini walaupun jauh sikit kan. Tapi memang terbaik lah. Tengoklah kami order apa. Macam-macam lah. Tengok tu. Balik je makan. Kami singgah dekat Pantai Cenang. Nak tengok apa yang best dekat sini time malam.
Yeah, come on everybody. Give a clap to Fire 2, let's go. Oh, takutnya. Sambil jalan nak ke bilik, kami usah-usah jugalah kedai baju. Ada jual baju murah. Ingat nak belilah esok. Okey, itu sajalah puasan kami untuk kali ini. Jumpa lagi dalam next video day 2 di Dhaka. Okey, bye.